Halo korang, salam sejahtera, aku Abang Majak. Bertemu lagi kita di sini dalam Tangkas Podcast. Gosip, promosi, tips, kisah seram dan isu dalaman klub iaitu Sendu Dalam Gelanggang. Okey, baiklah korang, kita berada di bilik studio rakaman baharu penajaan penuh tangkas skuad badminton club yang terletak di Johor Bahru. Korang, sebelum kita teruskan isu-isu yang menarik, Abang ingin sampaikan kepada semua yang berada di luar sana, kepada semua yang berminat untuk promosikan jenama atau klub dan sebagainya di dalam podcast Abang, bolehlah terus DM Abang di platform Facebook Tangkas Squad BC. Kita tawarkan dengan harga mampu milik. Everyone can be on air and grow your productivity. Gitu. Baiklah, sekiranya Abang busy tak balas DM atau inbox korang, boleh terus email Abang untuk keterangan lanjut. Okey korang, aku nak share sedikit pengalaman aku sebagai umpire badminton baru-baru ini, hari Sabtu 25 April tahun ini. Kepada semua social player di luar sana, kau dengar sini. Ya, kau yang tengah tengok tu, kau dengar, lepas tu kau hadam elok-elok. Ni korang, ini semua baru pertama kali ke join tournament, sampai semua keputusan dari line judge, umpire dan referee kau tak boleh patuhi. Kalau ginilah cara korang dalam gelanggang, usah kau join mana-mana tournament, kau tak boleh terima keputusan pengadil. Kau bukan social player lah, Hanat. Bila line judge cakap out, kau kena terima lah hakikatnya out. Yang kau provoke line judge dan umpire dah kenapa? Kepala timun. Korang social player kalau bawa lagu ini, korang tak bawa semangat kesukanan. Aku yakin korang tak ke mana. Ayo, kepada semua social player di luar sana, contohilah attitude social player seperti Adik Putra Solihin, Wan Keluang, Taufik dan banyak lagi. Okey korang, orang JB, ada berita baik untuk semua social player. Ada gelanggang baru di Tampoy, Jalan Selatan 6, bersebelahan Taman Anggrek. Macam cantik tak korang dewan ini? Jemput datang beramai-ramai di Rally 7 Badminton Arena, Kempas Tampoy, Jalan Selatan 6. Baiklah semua, terima kasih kerana setia bersama kami dalam Tangkas Podcast. Banyak isu-isu yang menarik selepas ini. Kita commercial break dahulu dan stay tune. Baby,